pendapat saya, walaupun kita berpuasa tetapi penjagaan diri kita perlulah kita titik beratkan. Contohnya, self-care ni bukan sekadar kecantikan luaran tetapi ia adalah kesihatan mental, fizikal dan juga kesejahteraan diri kita. Kalau kita fikir balik, bila badan kita sihat, minda kita akan lebih tenang dan ibadah kita akan lebih khusyuk. Anda perlu tahu, self-care ni bukanlah mata-mata untuk kecantikan luaran sahaja. Jadi kesimpulannya, self-care ni bukanlah bermaksud kita hanya pentingkan kecantikan semata-mata sampai kita abaikan ibadah. Tetapi penjagaan diri ini juga penting supaya kita lebih yakin, sihat dan bertenaga sepanjang Ramadan ini. Contoh ringkas yang saya boleh bagi tentang self-care dan juga ibadah adalah sekiranya kita dapat tidur yang cukup, kita akan bangun kahur dan solat subuh dengan lebih fresh dan bertenaga. Contoh yang kedua adalah sekiranya kita makan makanan yang seimbang ketika berbuka puasa, kita akan lebih bertenaga dan rasa kurang letih sekiranya kita nak buat solat tarawih. Dan juga sekiranya kita ada kulit yang glowing dan sihat, kita akan lebih yakin panjang hari walaupun berpuasa. Jadi self-care ni tak bermaksud kita abaikan ibadah, tapi sebenarnya ia boleh meningkatkan kualiti ibadah kita. Bulan Ramadan ni bukan alasan untuk kita abaikan diri kita, tapi kita perlukan keseimbangan antara self-care dan juga waktu kita beribadah dan berpuasa. Self-care yang mungkin terlalu fokus kepada diri sendiri adalah seperti anda menghadap cermin berjam-jam untuk tengok keadaan kulit anda, ataupun anda membazir membeli skincare dan juga makeup secara berlebih-lebihan. Juga anda mengambil masa yang terlalu lama untuk buat 10 skincare step rutin anda. Balance itu sangat penting.